Kalau korang ada kambing dekat rumah, korang wajib cuba resepi yang satu ni. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang perapkan kambing dengan bawang putih dan lada hitam tumbuk. Lepas tu tambahkan cili sos, kicap dan perasa. Gaulkan semua bahan ni dan perapkan daging lebih kurang 4 jam ataupun semalaman. Pastikan masa perap tu korang tak masukkan apa-apa garam. Dan pastikan juga ambil daging yang dah dipotong nipis macam ni. Bila kuali dah betul-betul panas, bolehlah kita mula bakar kita punya daging. Bakar one side dulu, lepas dia dah agak garing, baru kita balikkan. Sambil-sambil tu, bolehlah kita tambah sedikit butter. Lagi satu, kuali, penyepit, semua barang yang akak guna ni ada akak dah letak kat showcase. Lepas daging kita dah masak, bolehlah kita hidangkan. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, daging bakar black pepper yang super juicy, super lembut. Seriously, sedap sangat-sangat. Korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.